Bayangkan anda beli gold bar 250 gram pada 1 Januari 2023. Masa tu harganya sekitar RM70,000. Hari ini, kalau anda nak jual semula, harganya sekitar RM115,000. Selepas ditolak spread 6%, dengan perbezaan harga sebanyak RM45,000 dalam masa 2 tahun, ramai yang nampak keuntungan besar dari kenaikan harga emas yang mendadak kebelakangan ni. Tapi, tunggu dulu, adakah anda patut terus jual emas bila harga naik? Emas bukannya macam saham. Saham kita beli murah, jual bila mahal, tapi emas lebih kepada simpanan jangka panjang. Kena ada strategi sebelum jual emas supaya tak menyesal kemudian. 3 situasi terbaik untuk jual emas. Pertama, bila dah capai matlamat simpanan. Contohnya, nak guna untuk berkahwin, menunaikan haji atau persaraan, bila emas tu memang dah dikhaskan untuk tujuan tu, jual bila masa dah sampai. Kedua, bila nak tukarkan aset emas kepada aset yang lebih baik. Contohnya, tukar emas kepada tanah untuk kebun buah atau beli rumah untuk homestay atau disewakan, aset yang boleh beri pendapatan pasif. Ketiga, bila dalam keadaan kecemasan. Contohnya, bila duit simpanan dah habis dan perlukan tunai segera, atau bila nak mulakan hidup baru di negara lain atas sebab pergolakan politik atau faktor keselamatan. Pokoknya, emas ni bukan untuk dijual sesuka hati, kena ada sebab yang jelas. Fikir dulu. Jangan ikut emosi bila tengok harga naik mendadak. Simpanan emas adalah simpanan jangka panjang. Biar dia terus kukuh dalam portfolio kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Bagi yang dah bersedia nak mula tabungan emas, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.